Bila orang yang meninggal, orang soleh meninggal, ni cerita orang soleh. Apabila orang soleh meninggal, kata Nabi, rohnya akan mengalir keluar daripada badannya dengan mudah. Macam mana mudah, Ustaz? Macam mana mudah ya Rasulullah? Seperti mana mudahnya air yang keluar meninggalkan botolnya, bekasnya. Ni saya buka, saya tuang. Cepat ke lambat? Cepat. Yang mengalir cepat itu adalah roh orang soleh, yang seperti air. Orang-orang tak soleh hak meninggal fasik, sekali saya cerita, Nabi sebut macam mana pula. Orang soleh ni pasal apa roh dia senang keluar? Kerana roh itu sudah lama merindui Allah. Dia semayang, dia teringat Allah. Dia zikir, dia teringat Allah. Dia duduk dalam kereta, dia teringat Allah. Dia duduk atas katil, dia teringat Allah. Dia pergi kerja, dia teringat Allah. Ada orang, tuan-tuan, dia makan sakit, duk makan, air mata keluar. Pasal apa? Rindu Allah. Rindu Allah, merindui Allah. Ni orang soleh. Orang soleh ini apabila sampai hari dia mati, maka roh dia mengalir keluar dengan laju. Tapi walaupun laju, sakit tetap sakit, cumanya tak lama. Hak sakit tu tak lama, sebab laju keluar. Kalau hak bukan Islam, sakit juga. Hak fasik sakit juga, hak munafik sakit. Tetapi sakit itulah lama, pasal roh tak mau. Roh tak pernah merindui Allah. Baca Quran lah 50 juzuk pun, contohlah ni kan, abang kata bacalah berapa puluh juzuk pun dia tak heran. Orang lain bergetak dengar ayat Quran. Orang lain dengar selawat teriak dah. Dia benci lagi dengar orang qasidah. Benci. Ini masalah Ini ada masalah. Dengar orang selawat, marhaban, qasidah, dia benci pula. Ni ada masalah. Kemudian hamba Allah ni, hak soleh ni, tepat pukul 10, 15, 12 saat, malaikat pun mula tarik roh dia. Waktu tu wa dhanna annahu al-firaq, dia pun tahu inilah mati. Senyum tak dia? Senyum. Pasal apa? Seronok nak jumpa Nabi SAW. Rindu lama dah. Rindu Rasulullah ni lama dah.